Baru je habis tonton semua episod untuk Marvel Zombies. So, ini adalah opinion aku tentang series ni. Walaupun spoiler alert bagi siapa yang belum tengok. Actually, aku suka macam mana show ni cuba untuk mengetengahkan Young Avenger. Contoh ada Kate Bishop, ada Ironheart dan juga Miss Marvel. Tapi, kenapa Miss Marvel boleh jadi watak utama dalam show ni? Dan antara benda yang aku paling suka adalah show ni cuba untuk mengetengahkan satu kelainan dan juga satu keunikan yang berbeza dengan show-show ataupun animated show yang sebelum ni. Contohnya macam Blade ni. Blade bercampur dengan Moon Knight. Aku suka gila macam mana diorang kaitkan Apocalypse zombie ni dengan elemen-elemen Marvel. Contohnya kita akan nampak Thanos dan sebagainya. Yang paling gempak untuk show ni adalah Infinity Hulk, man. Infinity Hulk boleh genggam Infinity Stone tu dengan badan dia. Gempak, man. Satu benda je yang aku tak suka dengan show ni adalah ending dia. Ending dia memang betul-betul tergantung. Aku rasa ini berkemungkinan besar kita akan dapat season yang kedua. Kalau tak dapat season yang kedua, aku rasa ini ending yang paling teruk lah sekali.